Assalamualaikum guys, bersama lagi dengan saya Cik Fats. Okay geng, sorry sebab lama aku tak buat video. Okay, hari ni aku nak buat video pasal hampa pernah dengar ada orang cakap bukan masalah teknik tapi masalah kat kita sendiri. Kita yang bermasalah sebenarnya. Teknik kita dah okey tapi kita yang masalah. Pernah dengar ada ayat tu? Ayat tu sebenarnya betul tapi taklah betul sangat sebab kadang-kadang ada teknik yang okey dan ada teknik yang tak berapa nak okey. Jadi yang tu kita kena buat back test lah, kita kena check. Sebab bukan semua teknik boleh trade dekat semua pair. Ada pair yang kita boleh guna teknik tu, ada pair yang kita tak boleh guna teknik tu. Okey, contoh hari ni aku akan tunjuk lah punca sebab apa boleh ada ayat macam tu. Orang cakap bukan masalah teknik tapi masalah kat kita. Okey, jom kita tengok. Okay, macam sekarang ni aku buat backtest dekat pair gold. Okay, backtest aku ni daripada tahun 2015 bulan 9 sampai 2025 bulan 11 macam tu. Okay, sebab apa aku buat backtest ni? Okay, aku nak tunjuk kat hampa kat sini. Okay, macam dekat sini aku buat satu EA menggunakan teknik support become resistant, resistant become support dekat pair gold ni lah. Okay, time frame M15. Okay, jom kita tengok. Sebab kadang-kadang kalau kita trade kan, bila kita guna satu teknik tu, kita trade tak jadi, lepas tu kita tukar. Kita trade lagi, kita cari teknik lain, kita trade, lepas tu tak jadi, kita tukar. Itu salah satu punca juga sebab apa kita masih dekat tempat yang sama. Okay, contoh kat sini kita tengok. Okay, ni dia guna teknik yang ni resistant bukan support kat sini. Okay, nampak dia buy kat sini. Untuk SL dia aku letak 100 pip sebab apa 100 pip gold hangpa tahu lah gold dia punya pergi macam mana kan. 1 pip tu macam lah gigi ya. Jadi kat gold ni memang kita kena pakai stop loss yang besar lah. Okay, lot kita pakai lot yang paling kecil 0.01. Okay, jom kita tengok kat sini kat dia punya graf ni. Okay, nampak tak? Ni teknik support become resistant, resistant become support dekat gold. Okay, hampa boleh tengok kat sini ya. Ni yang turun ni equity dengan balance ni turun. Okay, masa ni lah yang kita duk kena SL tu. Nampak tak? Banyak kali ni kena SL. Lepas tu dia naik balik. Sikit-sikit naik. Lepas tu kena SL lagi. Untuk teknik ni aku pakai risk reward ratio 2:1 lah. Kalau kena stop loss, dia akan loss 1%. Kalau dia profit, dia akan profit 2% macam tu. Kita pakai fix SLTP lah. Fix SLTP. Macam kat sini 100 pip SL. Dia punya TP 200 pip. Okay. Kita tengok kat sini, nampak tak dia turun. Dia ada penurunan tau. Kita jangan ingat kita punya teknik ni sentiasa akan profit. Tapi kalau kita trade berterusan, kalau kita tengok kat sini, dia akan naik tau. Nampak tak? Daripada modal 300 USD dah jadi 741 USD. Ini setiap entry daripada ni lah, support become resistant, resistant become support. Ni EA lah untuk aku buat ni sebab aku nak tunjuk dekat hampa macam mana kalau kita trade real kan. Macam ni lah kita akan jadi kat kita. Nampak tak? Kita boleh tengok kat sini. Ni. Kita punya entry tu. Nampak tak? Kita boleh kena loss macam ni tau. Nampak? 1, 2, 3, 4, 5. 5 loss. Lepas tu baru profit kat sini. Lepas tu loss lagi kat sini. Loss, profit. Profit. Loss, profit. Loss, nampak tak? Banyak loss kat situ. Tapi kalau kita tengok dekat kita punya graf ni, dia makin menaik. Sebab tu bila kita guna satu teknik tu, bila kita trade je loss je, kita pergi tukar. Padahal teknik tu dia belum masak lagi tau. Hampa punya account tu dia belum masak lagi. Hampa kena bagi dia masak dulu. Nampak? Dia makin menaik. Walaupun dia ada turun kat sini. Okay, kalau hampa teruskan je dengan satu teknik tu, dia boleh pergi. Tapi sebelum tu kita kena buat back test dululah macam ni. Tak semestinya semua teknik tu bagus. Bukan semua teknik yang ada tu semua boleh pakai tau. Ada teknik yang tak boleh juga.
Okay, kita kena test, try and error lah. Nampak tak? Macam ni dia makin turun. Kat sini yang kita nak tukar teknik ni. Kalau kita tak tahan kita punya emosi. Kalau kat sini, kalau kita tak tahan kita punya emosi, kita akan cari teknik lain. Nampak? Makin turun, makin turun. Lepas tu dia naik balik. Tapi aku tak cakap teknik ni bagus. Sebab kita tak habis lagi backtest ni. Daripada 2015 sampai 2025 ni tak habis lagi. Kita kena tunggu bagi habis. Baru kita boleh tengok dia punya hasil backtest tu. Profit ke tak profit. Lepas tu kita akan tengok dia punya win rate. Macam teknik ni selalunya win rate dia memang sikit. Win rate dia memang 30% macam tu lah. Sekali kita akan tengok win rate dia apa. Mungkin 30% ataupun 40% macam tu. Sebab kita boleh nampak kat sini. Dia memang banyak kali loss. Nampak dia cover balik. Dia naik balik. Jadi macam ni lah kita punya account kalau kita trade dengan teknik support bukan resistance, bukan support, dia akan jadi macam ni, ada profit ada loss. Kalau orang yang tak tahan memang dia akan cari teknik lain. Nampak tak, loss banyak. Tak jadi teknik ni dia duduk loss lah. Cari teknik lain lah. Nampak tak? Ini satu setup, satu entry saja tau. Ini bukan yang hampa entry satu setup 10 entry. Bukan yang tu. Ini memang tak layer memang. Kalau hampa cakap hampa punya win rate, profit 90%, 80%, tapi satu setup hampa dah 20 entry satu setup. Itu bukan cara yang betul untuk hampa nak kira hampa punya win rate. Win rate dia kita nak kira dia minimum lah. Minimum kita kena ada 100 trade ataupun 200 trade. Ataupun lagi bagus kalau kita buat backtest tu selama 5 tahun. Kita nak tengok kita punya teknik ni boleh bertahan ke tak. Kita nak tengok dia boleh MC ke tak. Kalau dia boleh MC, teknik tu tak boleh pakai lah. Kena cari teknik lain lah. Kena buat lah teknik. Teknik ni banyak kita kena buat sendiri lah. Apa kena kaji lah, banyak mengkaji. Macam aku pun aku banyak kaji lah. Kaji balik. Nampak tak macam ni. Ada loss tapi dia masih lagi profit. Nampak. Dia boleh bertahan lagi lah. Kat sini. Nampak dia naik lagi. Macam ni lah. Kalau kita trade live, kalau kita ada time loss, dia macam ni lah. Loss. Lepas tu dia profit balik. Loss balik, profit balik. Macam ni. Dia takkan naik sedia, profit sedia, takkan macam tu geng. Dan forex ni tak ada teknik yang macam tu. Kalau ada pun itu bukan teknik yang betul lah. Itu memang cara trade yang bahaya lah. Contoh dia macam kita trade guna teknik martingale ke, ataupun averaging, ataupun teknik yang dia entry. Contoh dia entry buy. Lepas tu kalau turun dia buy lagi. Lepas tu dia hold lah. Dia tak ada sell. Kalau kita tengok teknik tu memang dia boleh profit konsisten. Tapi kalau sekali dia drop memang hilang terus. Account tu. Memang hilang terus. Itu memang teknik yang bahaya lah. Macam teknik ni kita letak SL, kita letak TP. Memang akan jadi macam ni geng. Dia punya curve untuk graph ni memang akan jadi macam ni. Untuk setiap teknik tu lah dengan kita punya SLTP ni. Lain kita punya stop loss dengan TP ni. Lainlah dia punya curve ni. Lainlah dia punya curve tu. Kalau kita masukkan trailing stop pula. Trailing stop ni bukan tak boleh. Trailing stop ni dia memang akan lock kita punya profit kan. Dia memang akan lock. Tapi kita punya win rate akan naik. Tapi kalau sekali kita loss, dia akan makan kita punya profit yang 5 kali kita entry tu untuk profit tu, dia akan makan 5 tu. Satu loss saja. Itu yang risiko kalau kita pakai trailing stop. Boleh je pakai trailing stop, cuma kita kena ni ya, kena tengok macam mana teknik tu kan. Nampak macam ni. Drop balik. Ni support become resistance tau. Resistance become support teknik tu. Aku buka Google lah. Kita boleh tengok kat sini. Macam ni lah. Ini lah punca yang kita tukar teknik apa semua. Nampak naik turun, naik turun. Naik turun. Jadi kita jangan ingat kita trade forex ni memang sedia akan profit tak. Memang kita akan loss geng. Reality dia macam tu, kita akan loss. Tak akan loss. Kita tak tengok
jangka masa pendek macam ni. Kita akan trade saja, teruskan saja. Walaupun kita ada loss, kita akan teruskan saja. Tapi setiap satu entry tu kita janganlah risk banyak-banyak. Kita risk lah. Setiap satu entry tu kita akan loss 1% saja daripada kita punya modal. Macam tu selamatlah sikit account kita. Bolehlah bertahan lama sikit. Boleh tengok sini. Memang macam ni, geng. Jadi kalau hampa jadi macam ni, kan, hampa duk trade, duk loss, hampa teruskan sahaja. Tapi sebelum hampa nak guna teknik tu, hampa kena backtest dulu, geng. Hampa kena cari teknik yang betul-betul, kena backtest dulu. Hampa kena dapatkan dia punya win rate dengan win rate ni bukan yang penting sangat. Win rate ni untuk kita nak tengok. Contoh kalau kita punya win rate 80%. Jadi kat situ kita punya account tu kita akan nampak profit kita ni lagi banyak daripada loss tu. Loss tu sikit saja. Win rate, bila win rate besar lah. Tapi selalunya win rate yang besar ni dia punya profit sikit tapi dia punya loss besar. Sebab dia punya asset besar kan, TP dia sikit. Itu masalah bila win rate tinggi ni. Kalau win rate hampa sikit, hampa punya bilangan profit tu sikit tapi sekali hampa profit banyak. Contoh kat sini kan, sekali kita profit $20, sekali kita loss $10. Tapi kita akan kerap kat ni, kita akan loss lah daripada profit. Sebab dia lagi mudah nak kena sell daripada kena TP tu. Okay, jom kita tengok kat sini. Nampak tak? Kalau kita teruskan, dia pergi lagi. Dia naik. Cuma dia ada loss banyak lah kat sini. Loss banyak. Nampak dia turun. Kita tengok lah lagi sampai habis tu. Kita tengok sampai habis tu. Boleh bertahan ke tak? Berbaloi ke tak kita nak guna teknik ni? Sebab kadang ada teknik tu tak berbaloi juga. Sebab kita nak kena tunggu macam berbulan-bulan jugalah. Jom kita tunggu saat. Macam ni lah cara untuk aku nak cari teknik yang okey sebelum aku nak masuk ke live. Sebab aku banyak jarang buat video sebab aku dah buat benda ni ya, geng. Aku duk cari lah. Saya benda yang kita boleh guna lah, yang boleh guna. Yang ni bukan EA ni aku guna. Yang ni cuma contoh saja. Yang ni contoh sajalah aku tunjuk dengan risk 1:2. Lepas tu dia punya teknik tu pakai teknik resistance bukan support bukan resistance. Sekejap lagi kita tengok macam mana dia punya pergi dengan teknik ni. Sebelum nak guna teknik tu kita kena backtest dulu macam ni. Backtest tu pun bukan kita guna data daripada Antify ni tau. Sebab kalau hampa guna data Antify, hampa akan auto profit, geng. Hampa bubuh pilih EA apa pun, memang hampa akan sentiasa profit. Kita akan guna data daripada ni. Hampa kena download benda ni. Quant Data Manager. Nampak tak? Ini kira pair yang aku dah download kat sini. Ni kat Go ni. Kita akan download kat sini lah. Download tu. Sampai berapa hampa nak. Lepas tu hampa kena tukar ke time zone yang ikut hampa punya broker tu. Lepas tu dah masuk dalam ni. Dah masuk dalam Antify. Kan? Bila hampa masuk dalam Antify, hampa kena tukar pula dia punya spread tu. Spread kena ikut spread broker. Itu ada cara-cara lain lah. Susah sikit lah kalau aku nak ajak dalam ni. Aku boleh tunjuk dulu lah kat hampa macam mana cara aku cek. Okay. Nampak tak? Total profit $1,166. Ini daripada 2015 tau. Okay, jom kita tengok dia punya ni. Graf dia macam ni. Boleh nampak lah. Ini teknik support bukan resistance. Kita bukan support. Time frame M15. Okay, dekat sini kita boleh tengok total net profit kat sini. Lepas tu dia punya profit factor 1.07. Nak kata profit tak profit sangat. Dia macam okey lah profit factor dia. Lepas tu recovery factor ni pun biasa-biasa saja. Maximum drawdown dia punya floating dia tu lebih kurang 34%. Agak bahaya. Bukan agak bahaya, memang bahaya. Dia atas 20% ke,
Atas 25% lah memang bahaya lah teknik tu. Sebab dia boleh MC lah. Lepas tu kita tengok dia punya win rate. Okay, profit trade ni 34% macam aku cakap tu. Kalau kita punya teknik ni guna risk and reward ratio yang besar, taklah besar sangat, 1:2 pun kita punya win rate pun dah 34% win rate. Jadi kita akan banyak loss kat situ. Untuk yang mental tak kuat, hampa tak boleh guna kan teknik ni. Mental yang tak tahan tak boleh guna sebab memang banyak loss geng. Tengok kat sini. Banyak loss. Memang banyak loss. Ini memang betul punya data. Ini bukan tipu-tipu punya data. Data memang tick data. Dia bukan history data tapi tick data. Setiap tick itu ada dalam ni. Kita buat backtest. Okay, lepas tu fit trade. Consecutive loss. Okay, nampak tak kat sini? 17 loss. Untuk win 7 saja. Jadi memang betul lah. Lepas tu kita tengok dekat sini, bawah-bawah ni nampak tak? Ada bulan yang loss, ada bulan yang profit. Jadi bukan setiap bulan kita make entry tu akan profit geng. Okay. Setiap bulan tu tak semestinya setiap bulan kita akan profit. Okay. Jadi macam ni lah teknik support become resistance become support. Bukan tak bagus, okey je. Cuma kita kena besarkan sikit kita punya modal untuk kita nak dapatkan drawdown yang lebih selamat kat situ. Nampak tak? Walaupun lot 0.01, lot yang paling kecil, kita punya drawdown pun dah 33%. Jadi memang bahaya lah. Trade gold ni kalau modal bawah daripada 300 ni memang senang-senang lah nak run up account tu. Sebab tu kita punya kalau nak trade gold ni modal tu kena besar sikit lah. Tapi kalau hampa trade cara layer itu cerita lain kan. Hampa kata hampa trade layer, hampa full margin, hampa boleh profit, itu cerita lain kan. Itu lain dah. Dia bukan yang ni. Yang ni memang cara untuk hampa nak trade betul-betul lah. Untuk cara yang betul-betul satu entry saja, cara trade yang sopan lah senang cerita. Cara trade yang sopan. Memang cara trade yang macam ni memang lambat sikit lah nak kaya. Sebab kita trade kita punya profit ni bukan macam kita duk trade layer full margin bawah 1% boleh profit. Bukan macam tu kan. Yang ni memang profit dia sikit-sikit je. Memang sikit-sikit je. Okay. Jadi yang ni lah teknik support become resistance become support. Sebut pun dah tak betul dah. Lama sangat tak buat video kan. Okay geng, yang tu saja. Aku nak tunjuk macam mana kita nak cari kita punya teknik tu. Sebelum cari teknik tu, kita kena tengok dulu lah benda-benda macam ni. Backtest dulu 10 tahun. Kalau ada orang ajak saya teknik tu, tanya dia ada buat backtest ke. Kalau setakat 3-4 bulan punya backtest, tak payahlah. Kalau dia trade sampai 5-6 tahun, memang profit account tu okey lah. Kan? Bukan semua teknik boleh pakai. Okey gang, jadi yang tu saja untuk video kali ni. Okay, kalau hampa nak aku buat teknik apa-apa kan, hampa boleh komen tau dekat bawah ni, hampa bagi tahu teknik apa. Kalau lagi okey, hampa bagi tahu cara buy, cara sell lah macam mana. Lepas tu dia punya SLTP, dia punya lot ke apa ke. Hampa boleh bagi tahu hampa nak pair mana ke. Hampa boleh tulis kat komen ni untuk aku buat back test hampa punya teknik tu. Aku akan buat EA untuk teknik tu, lepas tu aku akan back test. Dan hampa boleh tengok lah teknik yang hampa punya, yang hampa bagi tu okey ke tak okey. Okay. Kalau hampa guna mati time frame pun tak ada masalah geng, aku boleh buat. Hampa bagi tahu je. Jadi yang tu saya kan pada aku HFL. Assalamualaikum. Bye bye. Ciao vete.